Assalamualaikum. Khabar ni guys. Okay, kita dekat paya lagi. Paya yang tak tahu bila nak kambus tapi akan dikambuskan. So ini adalah paya-paya yang tinggal-tinggal dah sikit-sikit dah. Walaupun semalam hujan tapi tak naik air dia, tapi ada air. Cuma kita akan try tengok macam mana paya ni. Dan ramai hari ni orang mancing sebenarnya. Aku kat depan-depan sana memang ramai gila orang mancing. Tapi spot ni pun dah tak adalah dara sangat kan. So kita try macam mana. Tak payah cakap banyak, kita jalan terus. Jangan cakap banyak. Bismillah. Try main soft rock. Aku tu cakap soft rock makan tapi dia tak lekat. Maknanya top water maulah hari ni. Oh, betul lah. Hari ni nak soft rock lah guys. Tapi kecil tu. Baling-baling first terus sambar tak lekat. Miss you much. Dia nak satu benda yang agak laju atas air, seolah-olah berlari. Macam tu lah kiranya. Kat sana pula. Ada ni, ada monster. Buat slow, tak boleh buat mendadak. Okay, bismillah. Aduh, kerengga. Aku tidak sarang kerengga. Aduh. Dulu. Okey. 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 Buat bising kita ke sini pula. Oh, ada yang makan. Tapi tak tahu besar kecil. Tapi ada yang makan. Oh, ni kalau dapat seksa nak tarik sini. Astagfirullahaladzim. Apa benda kau buat ni dulu? Tak nak dah. Sekali tu terkam. Oh, dalam tubuh ni. Curut ke apa? Sudah. Curut ke apa tu? Nampak dimakan tapi aku rasa hal curut lah. Curut. Aku rasa halus betul curut tu. Kena buli dengan curut aku ni. Ada tu. Ada tu. Bukan curut lah. Besar sikit yang tu dia timbul. Mencem lagi. Tapi aku yakin mesti ada yang besar sekejap lagi ni. Cuba sambar. Memang baby dia tinggal. Nampak dia punya buih dia. Depan mata je. Air tak lekat. Tak keluar mata pun.
Depan mata ni pun disambarnya. Tak apa. Ada game hari ni. Tak apa, kita main je. Let's play the game. Aku rasa kena main soft rock lah. Tak lekat. What's going on? Nah, yang ni mencabar. Yang ni mencabar. Silap-silap boleh lucu tu. Sebab dia dekat semak tu lah. Serius. Akhirnya. Okay. Sini. Not bad size dia guys. Alhamdulillah. Akhirnya setelah dipujuk-pujuk. Oh sana. Alhamdulillah. Babon. Alhamdulillah babon. Kena buli dengan kecil-kecil. Aku yakin mesti ada yang besar punya. Dan itu dia. Ini dia guys. Not bad size dia. Alhamdulillah. Akhirnya tertewas. Yes. Jap aku nak ambil take time jap. Feel the moment. Enjoy the vibe. Okay guys. Alhamdulillah. Bismillah. Dari sini boleh kot. Mencabar. Ni kalau kena habis aku ni. Tapi pokok ni kacau. Nak kena keras sikit lah. Nyamuk. Nyamuk dia besar-besar. Nyamuk hutan tak boleh bawa challenge ni. Ada tapi tak besar. Tapi ada lah. Rentaka steady mat. Rentaka jarang mengecewakan. Okay. Alright. Not bad. Ada yang makan. Dia memang nak soft rock kat sini ya. Aduh, aku kena gigit kerengga, serius. Kerengga menyerang aku. Aduh. Aku nak kena patah balik dengan pantas. Kerengga. Aduh, belakang aku penuh. Pancaroba. Aduh. Allah, lucut bawah ni lah. Tak apalah, settle lah. Kerengga. Pedih benar aku pedih. Lucut lah ikannya. Allah. Aduh. Kena gigit kerengga. Penuh satu badan. Gara-gara ikan. Aku nak kena buka jap. Bayangkan guys. Kena attack dengan kerengga. Satu badan penuh. Kalau tak bawa lip grip. Aduh, silap. Serius, silap tak bawa grip. Satu badan penuh kerengga. Mula kat luar tak apa-apa, tapi bila aku masuk semak tu kerengga penuh. Aduh. Man, sakit man. Okay, so sambung balik. Aku rasa lagi seekor dua. Tadi tu dapat sentimental je, kita try lagi. Aduh. So, payalas aku. Ada anak tapi tak nak makan. Ibu ni dah kena ni kot, yatim. Anak yatim. Okay, tu je aku rasa untuk hari ni. Seekor babon, seekor tadi lucu. Aku baru nak bergambar ke apa kan. Sekali kena serang dengan kerengga. Terpaksa aku lari dan benda tu pun jatuh. Ikan tu settle lah. Lepas tu beberapa miss call macam tu je lah. So itu je eksplorasi aku solo randuk kat kawasan Paya ni. Aku mengah, silap aku tak bawa gel. Patutnya aku bawa gel running aku tu. At least aku boleh recover sikit aku punya energy. Mengah sihat. Okay, so aku rasa itu je. Pendek. Jumpa lagi InsyaAllah. Assalamualaikum. Yeah.